Hi guys. Hari ni kita orang pakai cantik. Kita tak stable ni. Ni pun pakai cantik. Sebab tu je Abang Fuad dengan Abang Pai. Dengan bulu mata sebegini, dia menukar bateri kereta pagi tadi. Sendiri bro. Independent woman. Pukul 9.30. Hi guys. Hai. Ni intern baru kita orang. Kenalkan diri. Hai, Nama? nama dia Faris. Okay, nama dia Faris. Kita orang nak pergi ambil dia punya kad. Sebab dia tak ada kad lagi. So, selama 2 hari ni, apa yang kamu dah belajar? Apa yang kamu dah dapat? Soalan senior lakukan. Saya dah cakap. Layanlah. Saya kakak dia, okey? Saya dah tak bocil dah kat sini. Nombor 1. Setahun je. Bisa tahu je. Apa bukti Boleh buat dah lah. So, kalau Ya tak ada esok, boleh buat dah lah. Boleh kot. Masyarakat lah. Sekarang dah pukul 6. So, dah siap. Yahoo, yahoo. Hi guys. Kita orang dah siap. Mana Mus? Krokodil. Let's go. Kita dah siap. Masuk. Hello. So, Acu-acu. so cepat. Okay, so kita orang akan tunjuk outfit check sorang-sorang. Dia dulu. Okay, so tudung murah-murah je, tak tahu kat mana tepi jalan. Baju ni Shopee tak silap. Kasut macam biasa, kasut yang sama. Itu je. Kena And then baju ni bukan jubah ya, dia two piece, bukan dress. Itu saja. Okay, itu je. Bye. Ini rider. Rider number 1 and rider number 2. Fan sikit rider number 2. Okay dah. Mulalah hujan sikit. Location tu kat mana? Dekat rumah-rumah tu pun boleh. Jom Abang Rizal. Parking terhad. Kalau boleh penuhkan kereta. Okay guys, sekarang pukul 6.26 petang. Kita orang on the way to Lubuk Bangku bersama driver. Ya, driver kita hari ni Amar Hiza yang tadi saya unexpected. Hebat mereka Very, punya. Hebat very. konspirasi dan agenda mereka. Rancangan yang sangat teliti. perancangan yang teliti tapi Sangat teliti. Mula-mula kena duduk belakang. Okey, tak apa, tak kisah. Ponem tak apa. Tiba-tiba kena bawa. hebat tak hebat. Yang ni kenapa tiba-tiba? So, Tak. estimate estimated time dalam 20 minit sebab jam. Padahal benda ya, tu betul. dekat je. Benda tu dekat je. Dekat sangat. Naik Tak motor. sampai 1 kilo. Jadi korang dah nampak Rider Inc. Studio. Ada lagi seorang, Abang Wandi. Jom pergi bazar dulu. Dia pergi ride. Sebab bos kita, Bos Hazrul, tak makan nasi. Okay, kita orang dah nak keluar dah. Betul. Jumpa korang kat sana. Sas. Mana kau weh, tak nampak. Sas. Sekarang pukul 6.44. Kita orang stuck dalam jam. Betul. Apa ni? Tapi tak apa. Yang penting kita Kalau nak sampai. tunjuk jam yang lagi teruk kat sana rasanya. Jam Tapi tak dekat nampak, luar. tak Kita orang nampak. kita orang tak lalu jalan luar tu. Tak ikut jalan besar, ikut jalan Ya. belakang. Dia jam sebab kita nak masuk, dia orang keluar. Dia ibarat kita daripada dalam bas, kita nak masuk bas. Tapi ada 10 orang nak keluar. Kita 2 orang je. Tengok alamak, kena bagi orang keluar dulu. So kita lambat juga. Kita sudah sampai. Rider. 6.54. Dah sampai dekat Lubuk Bangku. Biarkan dia. Biarkan dia dengan aku main ni. Aku tak main tu. Oh, sudah sampai. Ni aku Macam biasa je lah. So, sekarang pukul 7.09. Mana si ni? Dia nak masuk. Siapa sini? Ni, perempuan semua. Nampak? Boleh ke sana je?
fungsi tak ni? Fungsi lah. Hello. Hello. Vlogger. Okay, vlogger. Ini adalah kuli-kuli sebenar. Benda apa dah? Asal lah. Ini kena ambil air kosong. Oh, nak agak? Oh. Dia ambil kita tadi ambil. Janganlah. Tak boleh. Cakap. Free of cash tu. Masuk lain. Sekarang pukul 8 tepat. Inilah hasilnya. Makanan habis ke tak? Habis. Sana macam tak tahu. Puas ke tak? Sini champion. Yes. Sana pun macam Abang Wandi sedang makan timun. Out of 10. Nafas kamera ni, okay? No. Out of 10. Rating. Yang dia bagi masa kita orang masuk. Saya rating 10 out of 10. Apa tadi? Rating tu. Tak tahu. Sedap. Oi. 6 per 10. 7. Padam. Dia tu padam. Tapi aku ambil yang tu. Nak kan? Pegang. Hello, nama saya Jasmine. Nama saya Rating. Kita orang baby. Mak baby. So, kita bagi rating. Makan kat lubuk bangku. Kita bagi rating. Kita ada doktor. Tengok licin. Kita semua licin. Dia tinggal. Sebab saya di BKL. Terbaik. Rating. Rating 10 out of 10. Pas. Rating over 10. Kenalkan diri. Buat gambar. Bos. Buat dengan bos. Bos, kau tanya. Rating berapa? Out of 10. 9, 10. Apa Pit? 6, 7. Makan 8 10. Bob? 8 tapi tunjuk 3. Ha? 8.5. Pengurusan. Pengurusan 10 lah. Dia seorang-seorang je buat kerja. 9 lah. 9 eh? Kenapa 9? Dia punya masalah. Saya 8.5. Mus? 8. Kenapa 8? Tak payahlah buat muka comel. Sekarang ni kita orang tengah tunggu air Alisha gadis masak. 10 minit air tu sampai. So kita orang kena saya order chocolate soft caramel. What do you order? Matcha latte. You order apa? Chocolate salted caramel. Yes. Awak order apa? Apa? Air apa? Apa yang ada je. Tapi air rumput tak nak. Sakai. Air rumput yang tinggal. Sakai. Apa hal lah. Bos? Oh my god. Itu owner, okay? Cair Tadi cakap money. Sedap. Sedap. Tak penuh. Owner kat situ. Bayar penuh. Tak. Tak penuh. Bayar mahal tapi dapat separuh. Macam mana? Kita buat. Bukan kau buat. Kita buat. Ready? Oh. Ni rasa ni. Jauh depan sangat. Wow. Mari. Manis airnya, semanis orangnya, semanis ukuah kita. Ni kau minum sikit-sikit. Masuk. Manis ke? Sabat.
Ini matcha from Gadis Matcha. Rasa Oh lah, jangan separuh. Macam mana ni? Kita hijau hari ni. Kita coklat. Boleh order untuk catering? Kalau yang nak siapa ni? Wait, dulu. Siapa ni? Tak tahu. Pahit sikit. Oh, macam ni pahit. After taste dia pahit. Pahit masa silam. Ah. Manis masa depanku. Makan pahit. Sepahit masa silamku. Semanis masa depanku. Sekarang pukul 8.26 malam. Tengok muka bos. Bos is judging. Terang bang. Sini, kamera sana, kita sini. Kereta lagi cepat. Selamat Raya. Selamat Raya. Raya. Belah mana? Jangan main tongkat kau tu. Jangan main tongkat. Kereta dah sampai tu. Belengkau. Abang, pegangkan. Pegang je. Pegang je. Kat sini. Okey. Kalau abang dia pegang, siapa nak pegang abang? Oh, ya ke? Tongkat kan kau? Okey, lihat ambil barang. Sana jalan mati. Bye. Okay, bye-bye. Bye Sarah. Bye Raya. Raya. Aku jumpa lagi esok lah. Bye. Esok dia datang nak misahkan bos. Oh. Okay guys, sekarang pukul 8.32. Kita orang dah settle untuk berbuka puasa Ink Studio 2026. Ya. Anda dengarkan rating semua, kita orang makan dekat lubuk bangku tadi. So nantikan episod ni paling bonding. Ya, memang hari raya. Hari raya. Sebab diorang tak sambut raya dengan kita orang. Diorang dah cuti dah. Diorang akan cuti 2 minggu. 2 minggu. Nak 2 minggu. So takkan jumpa Ara, takkan jumpa sesiapa pun. Alamak, dah sekali boleh. Takkan jumpa siapa pun. Okay, tu je vlog untuk hari tak, ni. Tak tahu apa jadi. Mana ni? Kau tekan-tekan. Tekan tadi. Bye lah. Oh, bye-bye. Sampai raya.